Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita pada Usrah Online mingguan kita. Pada minggu ini, kita akan menampilkan penyampai yang special lah. Abang Faris, iaitu Abang Faris. Abang Faris ni sekarang tengah kat Mesir lagi kan? Betul. Saya masih kat Ha, Mesir, alhamdulillah. special ni kita bawa dari jauh ni. Okay. Dan pada minggu ini punya tajuk juga, tajuk yang special yang macam favorite orang muda lah. Iaitu tajuk Usrah Online kita pada minggu ini ialah pernikahan usia muda. Uish, itu macam satu achievement untuk budak-budak muda pada zaman sekarang lah. Macam siapa yang nikah muda tu memang hebat lah. So menarik betul tajuk kita minggu ini. Dan saya pun tak tahu juga apa yang akan disampaikan oleh penyampai kita. Tanpa membuang masa lagi, saya serahkan Usrah Online ini kepada penyampai kita, iaitu Abang Faris. Terima kasih. So, tanpa basa-basi, saya langsung mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum apa-apa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabak. Sebelum saya mulakan, kan, saya saja nak sharing lah kan. Jujur-jujur cakap, waktu minggu lepas lah admin approach saya untuk isi usrah kali ni. Jadi admin approach tu dalam keadaan kata apa, basa-basi dulu lah kan, untuk permulaan tu. Saya pun jujur cakap saya okey, saya cakap saya okey, tak ada masalah. Tapi saya cakap lah saya tak ada idea, saya tak ada tajuk. Jadi boleh ke kalau suggestkan apa-apa tajuk untuk saya sharing. Sebab saya memang tengah tak ada idea, saya cakap macam tu. Lepas tu admin pun okey lah. Admin pun usulkanlah tajuk tentang pernikahan ni. Jadi pada awalnya tu saya macam okey, macam menarik. Agak menarik lah kan topik ni kan. Tapi setelah 2-3 hari, hampir seminggu, saya berfikir, dia rasa macam, saya tak rasa saya cakap saya menyesal. Tapi saya rasa macam berat-berat, macam mistake lah aku ambil topik ni sebab topik berat ni dalam cakap hati kan. Satu, lepas tu aku ni pun muda. Aku nak sharing pasal perkahwinan ni pun, aku pun ada pengalaman yang on the top lah. Jadi, saya macam nak kata mistake, tak apa lah, kita langgar. Saya cakap kat admin, tak apa admin, kita langgar, dia kan. So, yang saya nak sampaikan apa, saya nak cakap, saya pun masih muda. Jadi, nak kata pengalaman saya pun masih mencari pengalaman. Jadi yang saya cuba sampaikan hari ini insyaAllah adalah isinya. Cuma saya cuba yang terbaik lah untuk menyampaikan yang terbaik pada semua. Okay, insyaAllah. Bismillah. Okay, jadi untuk topik kita hari ini yang mana diberi tajuk pernikahan di usia muda antara mitos atau fakta. Okay, sebelum saya lanjut, saya teringin nak tanya Kak Moderator kita kan, Ustaz Arif. Kalau diberi soalan kepada Ustaz Arif, nikah di usia muda, mitos ke fakta? Boleh tak saya nak tahu apa jawapan daripada Ustaz Arif sendiri? Fakta. Saya rasa benda ni fakta je. Fakta je. Okey, baik. Mantap. Terima kasih untuk menjawab. So, kalau pernikahan di usia muda antara mitos atau fakta ni, kalau untuk menjawab soalan ni secara langsung pada saya, okey, ini jawapan dari perspektif saya peribadilah. Jadi untuk yang menerima, bebas nak terima ni boleh. Kalau nak jadikan ni macam pendapat semata boleh, tak nak terima boleh, tak ada masalah, silakan. Okey. Ini semata-mata perspektif pandangan daripada saya peribadi. Jadi pada saya jawapan dia adalah mitos atau fakta. Jawapannya adalah mitos dan fakta secara bersamaan. Okey. Kenapa? Kenapa mitos dulu lah? Kenapa mitos dulu? Mitos sebab mitos untuk pemuda-pemuda yang hanya inginkan kehangatan bercinta dan bukan untuk memikul tanggungjawab setelah pernikahan tu. Secara ringkasnya begitu.
Okay, nanti kita akan go deep inside lah. Okay, fakta pula untuk pemuda yang sedar dan sedia dan ingin. Okay, sekali lagi saya sebut fakta pula untuk pemuda yang sedar, sedia dan ingin untuk memikul amanah tanggungjawab. Amanah dan tanggungjawab setelah pernikahan. Yang mana fakta tu akan berlaku jika tiga rangkaian ni bersatu. Yang mana dia kena sedar dan dia kena sedia dan dia kena ingin untuk memikul amanah dan tanggungjawab. Sebab kalau pemuda tu dia sedar dan dia sedia, okay, tapi dia tak nak untuk pikul tu, tak boleh. Jadi sebab apa? Sebab bila dia tak nak, dia akan menzolimi lah isteri tu, yang mana kalau dia sebab dia tak nak, benda orang tak nak. So kalau macam tu, dia sedar je, lepas tu dia sedia, tapi dia kena paksa, dia tak nak. So betul lah kata benda tu boleh dipupuk apa semua. Tapi kalau memang dia tak nak, dia cakap aku tak nak. So perkara tu akan kata apa, kita tak tahulah, boleh jadi dia menzolimi isteri tu ke, ataupun dia tak bagi nafkah ke, atau macam manalah, ikut sesuai emosi seorang pemuda tu kan. Kalau dia sedia pula dan dia nak benda tu, dia inginkan benda tu, tapi tak ada kesedaran dekat tanggungjawab dan amanah tu, so automatik dia akan buat sambil lewa. Kalau pula dia sedar, kesedaran tu ada tentang amanah dan tanggungjawab, dan dia nak untuk memikul amanah dan tanggungjawab tu, tapi dia belum sedia. Belum sedia dari segi apa, kita bolehlah kata dari segi zahir ke batin ke, apa-apalah yang berkaitan dengan persediaan, automatik pun boleh kata tak cukup sifat untuk menjadikan dia sebagai satu fakta. Jadi yang saya nak sampaikan, fakta boleh nak jadikan fakta, tapi pemuda tu kenalah ada 3 benda. Dia kena sedar, dia kena sedia dan dia kena ingin untuk memikul amanah dan tanggungjawab tersebut. Okay. Sebab nikah tu ini yang saya masukkan. Saya pun belum nikah. Buat masa sekarang saya belum nikah. Tapi saya sembang macam saya dah beristeri, dah ada anak kan. Jadi saya bila saya fikir-fikir balik macam, ya Allah, aku nak bersembang ni tapi aku pun belum hadap. Tapi aku bercerita macam aku dah hadap. Tapi tak apalah. Ini apa yang saya kata ilmu yang saya ada, bolehlah kata macam tu. Yang penting perkara baik kita terimalah. Apa yang kurang baik ataupun yang kurang tepat tu kita betulkan, kita tolak tepilah yang tak betul tu. Okay, saya sambung. Sebab nikah tu pada saya yang dipertanggungjawabkan adalah tanggungjawab, amanah dan komitmen. Yang mana tanggungjawab, amanah dan komitmen tu ke atas kedua pasangan tersebut dan keturunannya lah. Sebab ramai okey, berbalik pada cerita pernikahan ni, sebab bukanlah orang lah, secara umum yang kita maklumi, nikah tu ibadah. Dan sebab kalau dalam Islam kan, kenapa sebab kita bernikah tu adalah untuk melestarikan keturunan. Dengan cerita untuk meneruskan nasab kita lah, untuk mengembangkan kita punya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tapi ada tapi dia. Tapi kebanyakan saya kata pemuda lah. Saya tak cakap orang secara awam. Saya cakap pemuda sebab pemuda ni darah tengah panas kan. So kebanyakan pemuda menggunakan 2 sebab ni untuk alasan dia melepaskan hawa nafsu dia semata. Jadi dia macam semata cakap, apa salahnya aku nak kahwin, contohlah kan. Kahwin kan ibadah, ataupun kahwin kan aku nak buat benda macam orang kata apa, buat benda halal lah, sebenarnya cerita orang kata kan. Tapi 3 benda tadi
dia yang saya sebut tadi dia belum ada pun sebenarnya. Senang cerita dia tak nak pikul tanggungjawab pun sangat pun. Dia nak sedap je lah kalau bahasa to the point dia. Bahasa kasar je lah orang kata kan. Jadi apa? Soalan lelaki tu lah. Lelaki saya tekankan kat lelaki lah sebab saya lelaki kan. Lelaki tu memang untuk pernikahan tu dia dipertanggungjawabkan atas 3 benda tu. Yang mana tanggungjawab, komitmen dan amanah. Memikul amanah tu. Sebab ramai orang, maybe akan ada yang cakap lah, benda basic lah tu kan. Kahwin, ya nak kena sehari isteri. Basic lah tu kahwin, nak kena berkomitmen. Betul, benda tu memang basic, sangat basic. Sepatutnya tanpa saya cakap ni pun semua orang dah boleh tahu. Tapi, saya bagi contoh simple lah. Semua orang tahu. Okey, sebelum saya sambung. Tapi, betul benda ni basic dan semua orang tahu. Tapi tak semua orang sedar tentang benda yang saya sebut ni. Kesedaran tu tak berlaku dalam diri mereka itulah. Yang mana saya bagi contoh. Saya bagi contoh simple ni, contoh solat. Okay, saya bagi contoh solat Solat, saya boleh kata 90% lah. Saya tak nak cakap 99% kan. Terlalu tinggi. Ada jugalah manusia jahil. Okay. 90% orang Muslim tahu kalau solat tu wajib dan meninggalkan solat tu haram. Tapi saya boleh bagi percentage yang tinggi yang mengatakan mostly daripada Muslim kita sekarang meninggalkan solat dalam keadaan dia tahu solat tu wajib dan solat meninggalkan solat tu haram. Maksudnya apa? Dia tahu tapi dia tak sedar. Kesedaran tentang meninggalkan solat dan melakukan ibadah solat tu tak ada dalam diri mereka. Tapi mereka tahu. Begitulah juga macam point yang saya sampaikan ni. Jadi ramai benda yang saya sebut benda basic je. Saya ni orang yang jenis suka menekankan basic sebab ramai orang meninggalkan basic. Sebab bagi mereka cukup dengan tahu. Itu dah cukup. Tapi sebenarnya tidak. Kalau awak ni diri awak ni kuat basic dan awak senang cerita lah dengan amalan basic saja pun hidup awak ni boleh berjaya. Macam tu lah simple kan. Okay. Sebab apa? Okay, saya bagi saya bagi contoh solat selesai. Pasal ibadah. Okay. Saya bukan sorry, minta maaf. Saya nak macam nak cakap dekat orang-orang yang bermindset macam sebab ada setengah orang pula mindset yang mengatakan kau kenapa nak kena kahwin awal? Macam tu. Saya tukar sikit. Dia macam tadi cerita lain dan dia lebih corner sikit. Sebab ada orang mindset macam kenapa aku nak kena kahwin awal? Ada yang orang cakap kenapa aku nak kena kahwin awal? Ada orang cakap kenapa kau nak kena kahwin awal? Sama ada kita punya mindset atau orang lain punya mindset ke atas kita lah. So, dia simple je. Kalau untuk orang yang mengatakan kenapa kau nak kena kahwin awal, kan? Saya boleh bagi jawapan yang simple. Okay, engkau nak kahwin awal. Sorry. Dia tanya lah kenapa kau nak kahwin awal? Kalau jawapan mudah dia, kalau aku mampu, apa salahnya? Contoh. Tapi kalau tak mampu, itu lain cerita lah. Tapi poin yang saya nak tekankan ni saya bagi contoh awam lah. Senang lah. Bagi contoh awam kan. Susah nak berlapik-lapik kan. So, mostly lah pemuda sekarang ni, couple tu kita tak boleh lari lah. Betul lah. Jadi, yang namanya berkapal, berpasangan tu sekarang ni jadi lumrah dan normalisasi lah. Manusia akhir zaman sekarang kan. Tapi tak ramai yang bermindset untuk menghalalkan isteri tu. Menghalalkan pasangan tu. Jadi, saya nak cakap dekat mindset yang kata kenapa nak kena kahwin awal kan, aku ni masih muda, kata apa, kalau lelaki ni macam malam masih panjang lah, ada istilah kata belum cukup habiskan masa bujang lah, apa macam-macam faktor lah. Tapi dia still lah couple. Kalau yang jenis jahil tu saya tak masalahkan lah, yang jenis jahil yang memang tak tahu couple tu haram. Walaupun bagi saya mostly orang tahu je couple tu haram. Tak apa. Tapi saya nak cakap simple je. Ada orang pula mindset dia kata apa? Tak apa. Aku couple dengan dia tapi aku kumpul duit sebab aku nak nikah dengan dia.
Aku ada yang tu aku tunang dengan dia. Ada yang tu dia kata aku planning setahun baru nak kahwin. Apa semualah, semua benda lah macam mana kita tahu lah manusia sekarang. Okay, ujung-ujung dia apa? Dia kumpul duit. Okay, bagus lah tu. Dia dah bertanggungjawab untuk menghalalkan pasangan dia. Tapi sayang, ada satu benda yang dia buat. Dia couple. Sayang sangat. Jadi yang saya nak sampaikan, apa salahnya kalau engkau memang tadi tu kau dah kau ada kesedaran. Okey. Kau nak dan tanpa sedar engkau sebenarnya mampu je. Engkau sedia je. Sebab apa? Sebab engkau sedang mengumpul duit. Maksudnya bila dengan kata engkau mengumpul duit, maksudnya kau mampu. Jadi kalau kau punya duit tak bergerak je kau tak mampu. Maksudnya kau ada je duit. Sebab kau boleh mengumpul. Jadi sayangnya dekat couple. Sebab dia couple. Dia kumpul duit bagus dah. Tapi dia couple. So why not? Saya nak cakap. Awak Muhammad. Apa salahnya kalau awak buat dua benda yang halal dan ibadah daripada awak buat benda yang halal dan haram dalam masa yang sama? Sebenarnya kita ada dua benda. Okay. Berpasangan dan duit. Ada dua benda dah. Okay. Tapi dia terpecah pada dua benda. Apa benda? Yang satu, dia couple. Lepas tu dia kumpul duit. Ujung-ujung dia kahwin. Okay. Ada yang satu pula, dia kahwin. Okay. Lepas dia kahwin, dia still kumpul duit. Maksudnya apa? Dia membina rumah tangga dia ke arah yang lebih baik lah. Dari segi financial ke, dari segi kata hubungan ke, tak kisahlah. Tapi hujung-hujung, apa salahnya? Tu tadi, apa salahnya kalau memang kau nak kata kaya, okey belum. Okay, kita jangan cakap saya tak kaya, saya tak ada duit. Jangan, kita lelaki sepatutnya kita kena ada mindset provider. Yang mana, jangan cakap tak ada duit, tapi cakap belum ada duit. Okay, awak bukan tak ada duit, tapi awak belum ada duit sahaja. Jadi, apa salahnya kalau awak tu, dengan apa yang awak ada, okay, awak usahakanlah yang terbaik untuk menghalalkan dia. Kemudian awak binalah awak punya kerjaya ke, financial ke, apa ke. Ini yang ramai orang bagi saya macam, bukanlah kata terlepas pandang, tapi dia nak yang the best. Tapi untuk dicapai yang the best tu, dia melakukan kalau bahasa tu pun sesuatu yang haram lah. Macam tu. Saya to the point je lah kan. Tapi sayangnya pula ramai orang juga yang menegakkan benang yang basah lebih kurang macam tu lah. Beralasan lah. Sebab hidup ni simple je. Kalau type A, B, benda kalau dah haram, haram je. Kalau halal, halal. Dia macam tu je. Tak ada dia kau, saya couple dengan dia tapi saya nak nikah dia, saya nak menghalal. Tak ada. Betul, benda yang kau buat tu betul. Tapi itu satu hal. So kau nak kumpul duit tu dah bagus, tapi kau couple tu still haram. So tak perlu beralasan lah untuk kau melakukan yang haram tu. Ada haram je. Macam tu je. Akui je. Dia macam tu. Tak perlulah untuk beralasan macam tu lah. So untuk point dia saya nak cakap tu. Yang mana kalau memang awak dah sampai tahap sebab ada setengah orang dia lancak lah, nak couple lah apa semua kan. Tapi duit dia pun tak bergerak. Tak ada kumpul ke, tak ada apa. Dia semata-mata couple je. Jadi tapi mindset tu tak, nanti saya nak saya cuba untuk kumpul duit apa semua. Tapi usaha dia untuk mengadakan rezeki tu tak ada pun, dia tak berusaha. Dia punya daily tu just mata-mata macam kata apa, berasmara lah kata kan, bersukaria. Macam tu. So poin yang saya nak sampaikan tadi, yang baru ni adalah why not, tadi sekali ulang sekali lagi secara ringkas, couple kumpul duit. Itu yang pertama. Couple kumpul duit, kahwin. Dia jadi macam tiga lah, tapi dia dua je sebenarnya. Ataupun satu lagi, kahwin, lepas tu kumpul lah duit. Dia bukanlah kumpul duit, kahwin, lepas tu bina lah apa-apa yang berkaitan dalam hubungan tu. Duit ke, hubungan ke, apa segala lah. Itu. So, ujung-ujung, journey dia sama je. Yang mana awak akan kumpul duit. Dan awak, kalau awak couple, awak still
dengan dia. Sama juga kalau awak kahwin, awak memang akan dia halal pula tu. Awak nak peluk ke, awak nak pegang tangan ke, awak cium ke, itu memang hak awak lah. Dalam masa sama, duit awak pun macam tu juga. Macam tu lah. Maksudnya paling lah kalau diorang cakap lain. Kalau saya dah kahwin, saya akan komitmen saya bertambah. Saya nak kena cari isteri. Okay, maybe dia tak macam ni lah. Dari segi kalau awak kumpul duit, awak boleh macam ni. Tak apalah, kurang-kurang graf awak meningkat. Apa salahnya? Sebab kahwin kan ibadah. Berbalik pada yang orang cakap tadi. Kahwin kan ibadah. So, apa salahnya? Macam tu lah. Apa salahnya awak buat benda yang halal dan halal daripada awak buat benda yang halal dan haram. Jadi, dia jadi macam elok 1 tambah 1 2, jadi 1 tolak 1 pula. Kosong kan. Macam tu lah contohnya. Lepas tu pula, kita ada masa 7 minit lagi. Betul tak? Tak banyak dah masa kan? Okay. Jadi, bolehlah saya, poin terakhir saya lah. Untuk, saya sebenarnya tepatnya hari ni saya macam nak sharing pasal macam mana antara mitos fakta ni lah kan. Bukan untuk menjadikan fakta tu je sebenarnya. Dia bukan mitos atau fakta. Jadi saya tadi jawab pasal mitos, saya dah jawab pasal fakta. Yang saya nak tekankan ni, betul lah tadi, mitos. Secara dia mitos ke atas semua pemuda. Tapi kalau ada salah satu daripada pemuda-pemuda mitos ni berjaya keluar daripada dia punya zone, automatik jadi fakta. Simpelnya begitu. Jadi dia tak mitos, dia tak fakta. Dia balance di tengah-tengah. Siapa yang pilih nak jadi mitos, dia akan mitos lah dalam hidup dia. Tapi kalau dia peribadi untuk faktakan tu dalam diri dia, automatik benda tu akan jadi fakta lah. Okay. Jadi antara perkara yang saya nak share juga untuk menjadikan, untuk pemuda ni menjadikan dia fakta adalah apa? Okay, saya ada 5 poin yang saya nak sampaikan untuk hari ni. Yang mana saya boleh kata 5 poin yang saya nak sampaikan ni boleh catat dan boleh guna untuk peribadi punya life. Ini bukan pasal pernikahan saja. Ini pasal anggaplah program diri tu sendiri. Apa? 5 poin. Yang mana yang pertama, poin yang saya sampaikan, hidup ni sebenarnya simple je. Hidup ni simple. Secara ringkas. Apa yang saya maksudkan dengan hidup ni simple? Sebab ramai orang, dia buat hidup dia ni keras, susah apa semua. Macam contoh apa? Dia bagi contoh, saya tak mampu lah. Saya tak boleh nak makan sedap. Tak apa. Hidup ni simple. Awak belum mampu nak makan sedap. Bukan awak tak boleh nak makan sedap. Awak belum mampu. Jadi, kenapa nak membebani hidup awak dengan tak boleh makan sedap? Ini saya bagi contoh mudah lah. Sebab ada orang macam tu. Macam contoh, saya tak mampu, saya tak ada duit. Tak. Jangan. Simple je. Awak bukan tak mampu. Awak belum mampu. Jadi, hiduplah dengan kemampuan awak sekarang. Dan awak angkatlah standard diri awak yang sekarang tu. Yang mana awak rasa awak tu rendah. Jangan. Awak angkatlah standard diri awak yang tengah. Tak seberapa tu, awak angkat. Awak angkat standard dia. Macam tu. Angkat value diri awak sendiri. So hidup ni simple je. Jangan terbebani dengan benda yang di luar awak punya jangkauan. Sebab ramai manusia, dia tak mampu nak jangkau satu perkara. Tapi dia nak cuba untuk berjangkau lebih. Jadi apa salahnya kalau awak grow. Jangan fokus kat luar jangkauan. Fokus kat dalam jangkauan, lepas tu awak grow benda tu. Simple. Hidup ni simple je. Tak perlu. Kalau awak rasa awak tak mampu nak jangkau, jangan dijangkau. Awak cukup, okey saya tak mampu nak jangkau. Jadi cukup saya ambil maklumat yang saya tak mampu jangkau ni, saya grow sampai saya mampu untuk jangkau. Macam tu. Simpelnya begitulah. So hidup ni simple. Apa-apa tanam, hidup ni simple je. Biasa je, relax je. Tak perlu kalut pun. Kalau awak tak mampu buat, maksudnya awak tak mampu buat. Tak apa. Tapi bukan maksud awak tak mampu buat. Awak belum mampu. Macam tu. So bila mindset kata belum, maksudnya awak akan mengejar untuk menjayakan dia. Kalau awak kata tak kat diri awak, maksudnya awak tak ada dan awak tak mampu. Tak, salah. Allah cipta manusia ni dengan akal tu untuk kita ni berkembang. Jadi dan yang mana kita tahu pun sebenarnya manusia sekarang hanya menggunakan berapa persentage daripada akal dia, daripada IQ tu macam mana tak. So nak kata sebenarnya kita ni tak menggunakan fully otak lagi. So Allah cipta kita ni manusia ni memang mewah lah orang kata. Kita je yang tak unlock kita punya skills tu sebenarnya. Okay, so yang pertama, hidup ni simple je. Nombor 2, hidup ni untuk selesaikan masalah dan bukan untuk hidup dalam masalah. Sebab ramai manusia, dia hidup dalam masalah.
Dia hidup tak nak, bukan untuk selesaikan masalah pun. Dia bukanlah dia nak, tapi dia lebih memilih untuk hidup dalam masalah. Yang mana biasanya orang akan meratapi masalah. Ada masalah datang, dia meratapi. Dia macam, aduh, aku ni, hanya adu je kan. Penat dengan adu kan. Ada tak? Masalah datang untuk diselesaikan. Nah, kenapa nak kena meratapi? Kenapa awak nak kena hidup dalam masalah tu? Macam contoh, okey, saya bawa dalam cerita pernikahan ni lah. Kalau pernikahan ataupun dalam hubungan kawan ke, ni hubungan secara umum lah. Kalau saya bagi contoh macam dalam pernikahan ni, suami isteri lah. Macam contoh, isteri ke suami. Saya suami kan. Okey, saya suami saya isteri saya. Okey, saya tak suka isteri saya. Dia benda tu tak haram. Okey, benda tu tak haram. Tapi benda tu saya tak suka. Macam contoh apa? Okey lah, contohlah bini saya makan lahap. Contoh kan, bakal bini saya. Saya pun tak tahu lah nanti ke depan contoh. So, saya tak suka. Tapi ada setengah suami-suami dia pergi keluar sembang dengan kawan dia, aku tak suka lah. Bini aku ni gelojoh makan kat rumah pasal ni. Tak payah. Hidup ni bukan nak nak hidup dalam masalah, tak payah. Kau pergilah settle masalah tu dengan bini kau. Pergilah tegur, cakap sayang, contoh kan. Saya tak suka awak makan gelojoh kan. Pasal kalau awak makan slow-slow kan, tenang-tenang. Nanti kalau makan laju tercekik. Settle masalah. Kawan tu dah tak buat dan kau pun tak ada dalam masalah tu. Kenapa nak kena hidup dalam masalah? Ramai manusia dia macam tu. Dia meratapi, itu yang jadi membawang, menggosip tu semua datang dari sini ya. Sebab hidup dia mindset dia bukan nak settle masalah sangat pun. Dia lebih kena hidup dalam masalah tu je. Okay. Banyak. Saya habiskan. Lagi 3 poin. Nombor 3, kalau masalah datang, fokuslah pada solusi. Jangan fokus pada masalah. Okay. Biasanya orang yang buat benda ni dia akan more to blame. Okay. Sebab apa? Bila dia blame, maksudnya dia lebih fokus kat masalah. Dia tak fokus kat solusi pun. Contohnya apa? Paling pada macam contoh blaming. Masuk. Kalau macam contoh berkaitan dengan makan tadilah contoh kan, makan gelojoh. Bini dia makan gelojoh. Lepas tu dia tak suka, dia fokus pada masalah tu. Dia blame bini dia. Boleh. Dia blame bini dia. Apa? Dia cakap, awak ni makan gelojoh ni mesti mak bapak tak ajar ni. Ni apa ni semua ni. Dia macam tu. Dia mau tu blaming. Maksudnya apa? Masalah datang, dia fokus kat masalah tu. Dia bukan fokus kat solusi. Dia fokus kat masalah. Dia mau tu blaming. Biasa orang akan blaming. Tak payah blame. Dia buat, maybe dia buat salah tu sebab dia tak tahu pun. Dia tak tahu, oh iya ke makan gelojoh ni, macam tu. Boleh jadi. Memang macam tu. Lumrahnya manusia macam tu. Lumrahnya manusia buat salah sebab awalnya dia tak tahu. Kalau dah ditegur, buat lagi, tu baru bengong lah balik. Tapi tak. Kebiasaannya manusia buat kesilapan yang berulang tu sebab dia tak tahu pun sebenarnya dia buat salah. So kalau contoh bini makan gelojoh, jangan di-blame kawan tu, jangan di-blame. Jangan cakap mak bapak tak ajar apa semua, tak payah. Jangan di-blame. So solvekan problem tu. Masalah datang untuk diselesaikan, bukan untuk fokus pada masalah. Masalah datang fokus pada solusi. Bukan pada masalah tersebut. Okey, poin nombor 3 selesai. Nombor 4, komunikasi. Simple, komunikasi. Benda yang saya cakap ni boleh guna dekat mana-mana aspek hidup dengan kawan ke, dengan family ke, dengan bini ke, terserah. Nombor 4, komunikasi. Ramai orang pilih untuk berdiam diri daripada bercakap. Balik pada cerita makan gelojoh tadi. Kalau dia tak bercakap, kawan tu tak tahu. Komunikasi nombor 4, simple. Jadi awak tak suka, cakap. Awak suka pun cakap. Awak sedih, cakap. Simple. Sebab biasanya orang lebih memilih untuk berdiam diri daripada meluahkan. Tak apa, cakap. Komunikasi tak perlu yang payah-payah pun. Cukup 2 perkataan tu dah mencukupi dah. Macam contoh, saya tak suka. Dah cukup. Dia tak perlu tak apa. Saya sedih. 2 perkataan ni kita dah maklum dah, awak sedih. Saya marah. Cukup 2 perkataan ni. So simple. Komunikasi nombor 4. Saya tak nak panjang-panjang. Nombor 5, last not least, pasal emosi. Yang mana emosi tu Allah cipta untuk digunakan seperti senjata yang
Yang mana kita yang mengawal emosi itu bukan emosi yang mengawal kita. Okey. Senang cerita, emosi untuk kita mengawal dia bukan emosi yang mengawal kita. Ringkasnya begitu. Sebab ramai orang dia bergerak mengikut emosi, bukan dia mengontrol emosi. Macam contoh saya bagi tahu, kalau macam biasa orang akan lag, yang mana ramai orang muda lah biasanya lag kat sini. Lag dekat mana? Lag dekat diorang ni biasa kalau nak marah. Dia nak marah. Padahal benda tu tak perlu nak marah pun, contoh. So jangan biar emosi tu mengawal kita. Even kalau dalam pernikahan ni pula, contoh kalau awak tengah marah, awak jangan biar marah tu mengawal awak. Tak, awak yang kena kawal marah tu. Maksudnya awak biar awak tahu hadap kemarahan tu awak nak guna cara mana. Sekejap, macam ni nak kena marah ni, dan aku memang tengah marah. Tapi awak nak marah cara mana? Nak marah meletup? Ke nak marah sikit-sikit je? Ke nak tegur je? So biar awak tu yang mengawal emosi awak tu sendiri. Sebab biasa orang kalau tak suka dia nak marah, dia marah je. Kebiasaan ni macam tu lah. Yang mana dia membiarkan emosi dia yang mengawal diri dia. Okay, akhir kalam sambungan sedikit daripada berlima ni, sebab kebiasaan ni bila dia biarkan emosi mengawal diri dia, automatik apa-apa yang lawan bicara dia bercakap, bagi idea ke something, dia akan terima tu as a offensive punya pendapat. Jadi once kalau awak peribadi rasa offensive dekat pendapat awak punya kawan ke, mak ayah ke, isteri ke, itu saya beritahu awal something wrong tengah happen lah dekat awak punya connection antara dua orang. Sebab sepatutnya hubungan ni pendapat tu dia tak boleh diterima as offensive. Sebab once kalau awak offensive, awak akan defense. Bila awak defense, apa yang masuk kat diri awak tu, apa yang pendapat yang datang tu tak akan pernah masuk. Jadi even kalau pendapat tu agak ofensif lah, memang secara lumrah misal kata ofensif, awak jangan defense. Dan jangan pernah rasa ofensif dengan pendapat tu. Terima je dulu, tak apa, terima. Kalau memang awak contoh awak tak salah, tak apa, terima je dulu, contoh terima. Jangan rasa offense. Nanti bila keadaan dah reda, balik pada poin nombor 4 tadi, komunikasi lah. Simpelnya begitu. Sebab ramai orang bergaduh, punca bergaduh ni datang daripada mana? Datang bila macam contoh tadi saya cakap makan gelojoh kan. Sayang, saya tak suka awak makan gelojoh kan. Apa kata kalau awak makan slow-slow kan. Isteri dia tadi terima kemasukan atau pendapat daripada suami ni as a offensive punya pemikiran. Automatik dia cakap, awak kenapa? Apa salah saya nak makan gelojoh? Contoh. Dia akan defense. So apa salahnya kalau awak terima dahulu? Awak terima, okey baik. Awak suka tak suka, tak apa, terima dulu baik, contoh kan. Lepas tu fikirlah proses. So jangan beremosi waktu tu. Tenang, relax. Saya kalau tak tahu kawan, saya suka relax. Saya suka ulang benda tu kan. Kalau kawan kerja kan, kalau kawan kalau relax. Cool. Dekat kan. Tak ada apa pun, relax. Saya ulang perkataan relax. So macam tu. Last sekali. Katanya akhir kalam, kalau untuk menjawab mitos atau fakta ni, jawapan saya adalah dua-duanya. Yang mana kalau mitos tu untuk pemuda yang belum, yang hanya inginkan cinta semata lah, tanpa ingin tanggungjawab, dan sekali dan dia boleh menjadi fakta kepada lelaki-lelaki mitos ni kalau once dia dapat keluar daripada dusun dia tu, yang mana dia sedar resi dia dan ingin untuk memikul dan tanggungjawab. Itulah, terima kasih. Okay. Terima kasih kepada penyampai kita, Abang Faris, atas penyampaiannya yang hebat dan sangat bergunalah untuk kita sebagai anak muda untuk mencapai pernikahan pada usia muda. Dan kita boleh pegang 5 prinsip hidup yang sangat bergunalah. Itu hidup ni simple, hidup untuk selesaikan masalah, dan masalah datang fokus solusi, dan komunikasi, dan akhir sekali emosional. Kita kena jaga emosional. Dan akhir sekali, sebelum kita akhiri usulan kita, ada satu soalan, iaitu apa tips untuk anak muda berani untuk mendirikan rumah tangga di usia muda dan mengelak maksiat? Sebab apa soalan ni diajukan? Sebab kebanyakan anak muda dia jangan takut, sebab dekat Malaysia ni selalunya ada adat yang kalau nak kahwin kena banyak duit.
Contohnya macam ada yang kebanyakan anak muda nak kahwin ni, macam dia kena lalui proses panjang nak kumpul duit sampai 100,000. Sebab apa? Sebab adat. Contohnya macam ibu bapa perempuan tu minta hantaran yang tinggi, standard tinggi dan buat ingin kenduri besar-besaran. Apa tips untuk anak muda berani untuk mendirikan rumah tangga di usia muda dan mengelakkan maksiat? Okay, itu soalannya. Okey. Ni ada ni soalan, apa tips? Ni soalan ni kan, yang tulis ni. Okey, baik. Kalau untuk menjawab soalan ni, jujur cakap lah. Kalau dari segi adat tu, sebelum saya nak cakap pasal adat lah, saya boleh cakap pasal sekufu. Ada perkataan yang mana kita tahu ada istilah sekufu kan. Sekufu ni, first kali kita kena tengok lah pasangan kita tu sekufu ke tidak dengan kita. Akuf. Kalau bahasa Arab dia kuf. Kalau kita bahasa Melayu biasa orang cakap sekufu je kan. Sebenarnya cara sebut dia kuf, ada alif, ada hamzah kat last kalian. Tapi tak apalah, saya sebut cara orang Melayu kan, sekufu. So first kali kita kena tengok pasangan kita sebenarnya sekufu ke tak sekufu. Sebenarnya memang dalam Islam dan memang dalam realiti pun, kalau once kita nampak ada gap dekat sekufu. Sekufu ni pula ramai orang salah tafsir. Ramai orang tafsirkan sekufu ni hanya dekat wang semata. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya sekufu ni dia bukan dekat wang, dia dekat wang, emosi, keluarga dan lain-lain. Maksudnya apa? Sekufu ni dia kena sama lah, istilahnya sama kan. So isteri dan suami tu dan keluarga suami dan isteri tu dia kena memang sekufu, sama-sama kena sekufu. Sebab tu yang kadang pasangan okey dah. Tiba mak bapak lah bergaduh kan, contoh kan. Anak-anak relax je, mak bapak lah tak relax kan. Bapak ni yang mak ni macam ni. Sebab apa? Sebab family pula tak sekufu. So kalau tanya saya peribadi, sebab saya macam saya cakap, hidup simple kan. Once kalau awak rasa ada gap sekufu tu tadi, tak ada gap, masih ada gap lah kan. Better awak angkat kaki. Jujur, saya cakap jujur. Sebab apa? Sebab Nabi pun memang kenapa Nabi mention pasal sekufu ni bersebab lah. Kalau, dia ada kalau dia. Kalau awak nak paksa sekufu tadi untuk berjaya, satu, lelaki kalau yang di atas kan, maksudnya perempuan tu yang tak sekufu kan, tu okey lagi. Sebab apa? Sebab lelaki yang sepatutnya di atas. Biasanya yang jadi masalah bila perempuan yang kat atas, lelaki yang kat bawah. Ini yang tak sekufu ni. Yang berat lah biasanya. Apa? Kalau betul, saya punya jawapan tadi yang pertama lah. Kalau awak nampak jurang antara family awak dan awak dan dia, better yang sebaik mungkin awak ikhtiar lain lah. Kan, awak cuba untuk cari pasangan yang lain. Tapi kalau awak nak juga cuba, ada satu lagi jawapan dia. Apa? Kita lelaki ada istilah qawwam. Qawwam. Maksudnya apa? Kalau awak misalnya kata tak boleh nak capai sekufu dari segi financial dan lain-lain, contoh, awak kena jadi qawwam lah. Maksudnya apa? Awak ni kena ada leader, awak kena jadi leader. Maksudnya awak kena mampu untuk lead. Sebab ujung-ujung lelaki yang memimpin perempuan, isteri lah maksudnya, suami yang memimpin isteri. Bila awak kahwin, awak kena imagine dah, awak mampu tak untuk memimpin dia. Dan sebab apa? Sebab ujung-ujung lelaki, macam saya cakap tadi, lelaki kena ada mindset provider. Awak bukan tak mampu. Kalau waktu tu awak tengok macam ni, awak bukan tak mampu, awak belum mampu. Maksudnya awak kalau betul awak ada mindset provider, awak tinggal angkat value awak untuk melebihi dia punya kemampuan. Jadi kalau awak nak paksa juga sekufu tu, boleh, tak masalah. Tapi awak kena mampu untuk jadi qawwam tu lah senang cerita. Dari segala aspek. Dari segi badat ke, dari segi even kalau awak belum mampu untuk financial semasa, awak mampu untuk jangkau financial awak kat depan nanti macam usaha awak ke apa semua. Itulah jawapan dia. Tapi dengan syarat juga berbalik kepada keluarga belah wanita ni. Kalau feedback dekat keluarga wanita ni positif, alhamdulillah lah, insyaAllah awak punya usaha tu akan berjaya lah. Tapi kalau
berlakulah macam demand yang tinggi atau yang lain. Kalau awak mampu tadi, macam saya cakap, mampu untuk hadap, ni pendapat peribadi saya tak masukkan siapa-siapa pendapat pendapat peribadi saja. Kalau awak mampu untuk menjadi kawam dan untuk istilah tu macam bendung lah diorang punya ni kan, untuk awak jadi on the top as a leader tu kan, kepala untuk jadi pemimpin, silakan, tak ada masalah kalau mampu untuk memikul emosi, tanggungjawab dan lain-lain tu. Tapi kalau keberatan, macam Nabi sendiri sebut lah, kalau tak sekufu, lebih baik cari yang sekufu. Macam tu. Sebab saya nak lah, dia kalau macam jawapan klise, senang tak mampu nak kahwin, puasa. Kan ada yang dalil yang mengatakan puasa tu kan. Saya tak sebut dalil tu. Tapi macam saya cakap tadi, ramai je orang tahu. Tapi orang ujung orang kalau saya sebut, jadi masuk kanan keluar kiri, saya pula jenis tak suka buat benda yang tak efektif lah. Saya mention ni sebab nak mengatakan saya setuju lah dengan pendapat tu. Tapi saya rasa ramai pemuda sekarang, mostly lah jensi yang manusia zaman ni, diorang knowledge diorang semain luas je. Tahu je apa ni haram, lepas tu kalau kata apa tak boleh kahwin, puasa. Tapi diorang tak nak pun buat sebab apa, kesedaran tu tak ada. Jadi saya ni suka yang, kalau dekat tu saya cuba ubah POV yang lain ke arah yang samalah maksudnya. Macam tu. So begitulah jawapan saya. Menjawab tak? Jawab. InsyaAllah. Okey. Terima kasih kepada Faris atas penyampaian yang bermanfaat dan akan berguna sangat untuk anak muda mencapai perkahwinan. Okey. Semoga perjumpaan kita pada Usra Online pada malam ini dijadikan suatu ibadah oleh Allah Subhanahu Taala, dan terima kasih kepada hadirin yang hadir pada Usra Online pada malam ini. Kita tangguhkan majlis Usra Online kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, terima kasih kepada semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.